tak larat lari. Aduh, jangan buat situ. Mantap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja? Lucu. Dia terbang depan kaki. Apa boleh buat, geng? Tak kono. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Alhamdulillah. Aku masih pandai guna soft rock, geng. Depan muka dia balas. Alhamdulillah. Alright, geng. Ini dia strike pertama dengan soft rock. Ya. Sabar. Strike pertama dengan soft rock. Saya seluk, geng. Not bad. Kata orang good size. Mantap. Padu. Alright, geng. Ini tadi strike aku sampai pukul 10. Sekarang pukul 11. Aku rehat tadi, geng, sejam. Maklumlah, belum puasa ni kau jangan paksa sangat, geng. Aku rehat. Itu aku sambung kas. Aku nak balik. Tapi singgah-singgah lah mana-mana. Cedera parah nampaknya ikan ni. Jadi, geng, aku nak buka ikan ni. Kau stay tune, geng. Assalamualaikum. Alhamdulillah, geng. Ada rezeki aku lagi, geng. Selepas aku berehat daripada sesi pagi tadi, so aku pindah ke lorong yang lain. Aku jumpa parit ni, geng. Aku guna soft rock pula. Alhamdulillah mencakup seekor. Size not bad, geng. Size good. Mantap. Apa hal ni? So, geng, alhamdulillah aku nak cuba casting lagi. So gunakan soft rock pula. Alhamdulillah juga aku dapat juga strike guna soft rock. Sebab awal-awal kat depan tadi aku lucut. Aku ingat aku dah tak pandai guna soft rock, tapi rupanya masih lagi mampu menggunakan soft rock. So, geng, aku nak sama casting. Macam biasa, pada yang menonton, welcome to YouTube Abijay Channel. Dan yang baru sampai, jangan lupa subscribe, geng. Padu. Stay tune. Jom sembat. Alright, geng. Ni dia soft rock heavy cover warna coklat. Depan kaki dia makan, geng. Mujur lah. Tak menggelupu aku. Sepanjang aku gunakan corot. Yang aku strike tadi 5 ekor. Pagi tadi tu.
Itu tak ada aku nak tunggu-tunggu punya. Bila dia makan aku terus sembak. Sebab memang terasa dia makan. Berbanding gunakan soft rock. Berbeza lah. Jadi tu yang aku macam kekok sikit. Tapi Alhamdulillah mencakuk, ada rezekinya. So harap adalah rezeki lagi kan. Usaha je kan. Aku tak boleh nak pergi banyak tempat dah ni. Sekarang pukul 11. Keadaan hari ni pun panasnya boleh tahan. Jadi aku memilih spot-spot yang redup-redup je kan. Nak berpanas tak boleh. Kering tekak kan. Tu je pasal namanya. Allahu Akbar. Aku angkat soft rock kau letup. Ni soft rock lalu lagi. Cepat. Tak mau pula. Dia ada lagi satu punya geng. Alah. Aduh. Alah mak. Lucut bye. Bukan rezeki lah. Memang bukan rezeki lah. Dia memang tunggu dekat tepi ni tadi. Dia memang lepak situ. Patut aku sembak je tadi. Baru dia ada akal. Alah sayang. Mantap. Alhamdulillah. Orang geng, ini kategori curut geng. Kategori curut. Ini kategori curut. Dia makan kita bawah. Nampak kategori curut. Nampak tu, setengah inci. Ibu jari aku terlepas. Yang ini aku lepaskan balik. Alhamdulillah. Sabar. Yang ini. Okey ya. Begitu yang besar. Selamat makan. Mantap. Strike geng. Jauh geng. Aku kena turut ke ni. Ada. Aku tak larat nak lari. Aduh, jangan bawa ke situ. Alhamdulillah. Akhirnya geng. Pukul 12 geng. Strike penutup. Aku tak larat. Alright geng. Sekarang ni pukul 12 tengah hari geng. 12 tepat. Aku dah tak larat dah. Panas terik dah ni. Ini pun aku betul-betul kas dekat kawasan-kawasan yang betul-betul redup dekat bawah pokok sawit je geng. Itu je yang buat aku bertahan. Alhamdulillah geng. Akhirnya rezeki aku ada juga. Strike terakhir untuk aku bawa balik dan aku tapau. Alhamdulillah geng. Total semua aku kas daripada pagi tadi geng. 7 ekor. Termasuk yang ni lah. Dalam jut 6 dan juga yang ni. Alhamdulillah rezeki pagi ni Allah memudahkan segala urusan. Sesi pagi tadi aku gunakan umpan cuncurut dekat video yang lain. Video sebelum ni. Alhamdulillah geng. Memang rezeki yang ni memuaskan hati. Walaupun tak gasak, tak berpuluh ekor, tapi aku dapat 7 ekor ni pun dah cukup syukur. Alhamdulillah. So geng, aku tak nak cerita panjang. Untuk video kali ni aku gunakan soft rock heavy cover.
mencakuk geng. Yang lucut pun ada. So cuaca pun dah panas, tekak pun dah kering, kita pun berpuasa. So pada sahabat-sahabat yang menonton, aku ucapkan ribuan terima kasih, selamat berpuasa. Dan yang baru sampai, mohon tersebaik untuk tekan butang subscribe. Jumpa lagi di video geng. Assalamualaikum. Jom sembat.